Raya dah dekat. Jadi hari ni aku nak share 5 menu yang orang GERD gastrik boleh cuba. Okey, yang pertama korang boleh makan ketupat nasi, nasi impit, burasak. Yang ni korang boleh makan dengan serunding ataupun boleh makan dengan soto ataupun sup. Kalau boleh elakkan makan dengan kuah kacang. Yang kedua pula of course lah soto dan sup. Yang ni korang boleh makan dengan bihun, boleh makan dengan nasi impit. Kalau nak makan mi dengan kuih tiaw tu boleh, tapi kena hati-hatilah. Yang ketiga pula sate. Yang ni tak semua rumah ada, tapi kadang-kadang ada. Yang ni korang boleh makan, tapi elakkan makan dengan kuah kacang. Sebab apa? Kuah kacang tu boleh menyebabkan perut kita berangin. Yang keempat pula daging masak hitam ataupun gulai ayam. Ini pun bukanlah pilihan selamat, tapi lebih baik berbanding dengan rendang ayam dan daging. Itu pun kalau jumpalah. Yang kelima pula nasi dagang ataupun nasi minyak. Selalu dua menu ni ada dekat geng Pantai Timur. Boleh makan, tapi kurangkan kuah gulai dan kawal portion tu. Risau perut meragam, itu je. Korang rasa ada tak menu lain yang selamat untuk orang yang ada GERD dengan gastrik? Cuba komen. Kalau nak lagi banyak info dan tips tentang raya ni, jangan lupa follow kita, like dan share kita punya video ni. Dan paling penting, join kita punya live. Kita sama-sama ikhtiar